Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhan Nafisah binti Nurisri, nombor metrik DB240144 dari Seksyen 5. Tajuk video saya ialah falsafah dalam kehidupan. Falsafah berasal daripada perkataan Yunani philosophia yang bermaksud cinta akan kebijaksanaan. Secara ringkasnya, falsafah ialah usaha manusia untuk berfikir secara mendalam tentang kehidupan, kebenaran dan nilai. Dalam konteks kehidupan seharian, falsafah membantu kita memahami diri sendiri, membuat keputusan yang bijak serta memberi panduan dalam mencari makna dan arah hidup yang sebenar. Tanpa falsafah, kehidupan kita mungkin tiada panduan dan tujuan yang jelas. Selain itu, falsafah sangat penting kerana ia membentuk cara kita berfikir secara rasional dan kritikal. Melalui falsafah, kita belajar menilai sesuatu isu bukan hanya berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan bukti. Seterusnya, falsafah dapat membantu kita untuk membina nilai moral dan etika dalam diri. Selain itu, ia mengajar kita membezakan antara betul dan salah serta bertanggungjawab terhadap tindakan kita. Secara umum, falsafah terbagi kepada beberapa cabang utama. Yang pertama adalah metafizik. Metafizik ni ia mengkaji tentang hakikat kewujudan dan realiti, seperti persoalan siapa kita dan dari mana asal kita. Kedua ialah epistemologi. Epistemologi ni ia berkaitan dengan ilmu pengetahuan, bagaimana manusia tahu sesuatu itu benar atau salah. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ni membantu kita berfikir secara tersusun dan mengelak daripada kesilapan dalam membuat keputusan. Kesimpulannya, falsafah memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk pemikiran, kepribadian dan hala tuju hidup manusia. Ia membantu kita menjadi insan yang berilmu, rasional dan berakhlak tinggi. Semoga dengan memahami falsafah, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berprinsip. Sekian daripada saya, terima kasih.